Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk tugasan yang kedua, kami perlu melakukan persembahan mengenai rancangan pengajian harian kemahiran menulis. Jadi, oleh itu, mari dengar pembentangan daripada kami. Baiklah, seterusnya sebelum kami memulakan pembentangan, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Muhammad Hasif bin Muhammad Mujahid, Nurul Syahira binti Suhaimi dan saya sendiri Wan Nur Izzah binti Wan Zailani. Baiklah, apa itu RPH? RPH merupakan ataupun dikenali sebagai rancangan pengajian harian, juga dikenali sebagai lesson plans, adalah satu perancangan serta penerangan terperinci seseorang guru tentang bagaimanakah pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP yang disediakan sebelum mereka mula mengajar. Itulah yang dimaksudkan sebagai RPH, iaitu rancangan pengajian harian. Baiklah, kita sudah mengenali apa itu RPH. Jadi, kita kena tahu apakah kepentingan RPH ini. Baiklah, kepentingan RPH ini dalam merancang PDP merupakan kaedah yang saya rasa sangat berkesan untuk digunakan dalam bilik darjah. Ianya menggunakan banyak masa kelas sebaik mungkin dan memastikan sebanyak mungkin masa pelajaran digunakan untuk mengajar sesuatu konsep yang baru. Selain itu, dapat juga membina pengetahuan sedia ada pelajar dan dapat menggalakkan perbincangan yang bermakna dan berkesan. Ia memberi guru panduan secara terperinci dan untuk diikuti. Jadi, ia membantu mereka menjadi guru yang lebih baik. RPH ini juga memainkan peranan dalam menjadikan pengalaman pembelajaran pelajar dan sejauh mana keterlibatan mereka iaitu pelajar itu sendiri dalam sukatan mata pelajaran mereka. Ini merupakan contoh RPH yang kami sudah pilih di internet. Terdapat banyak kelebihan atau keistimewaan RPH yang telah kami kaji ini. Antaranya termasuklah pendekatan pembelajaran pelbagai kecerdasan, di mana RPH ini menggunakan strategi PDPC iaitu pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan pelbagai kecerdasan seperti visual ruang dan interpersonal. Ini bermakna aktiviti pengajaran dan pembelajaran direka untuk menarik minat murid yang belajar secara berbeza, termasuk melalui visual iaitu gambar atau carta, pemahaman ruang seperti susunan maklumat dan interaksi sosial seperti bekerja secara berkumpulan dan perbincangan. Contoh yang dapat dilihat daripada RPG ini seperti dalam rangka 3, murid akan dipaparkan grafik peta alih. Peta alih ini menggalakkan kecerdasan visual dan ruang. Selain itu, pembelajaran kontekstual yang menunjukkan aktiviti dirancang agak berkait rapat dengan kehidupan harian murid. Hal ini dikatakan demikian kerana ini membantu murid melihat bagaimana pelajaran yang dipelajari relevan dengan pengalaman mereka yang seterusnya meningkatkan minat dan pemahaman mereka. Berdasarkan RPH yang telah kami kaji, amalan kebiasaan diri dikaitkan dengan kehidupan harian murid, menjadikan pembelajaran yang lebih bermakna dan kondusif. Bukan itu sahaja, antara keistimewaan RPH ini adalah aktiviti interaktif dan kreatif. RPH menekankan aktiviti yang menggalakkan murid untuk berinteraksi dan menggunakan kreativiti mereka. Ini boleh termasuk perbincangan kumpulan, projek, permainan atau aktiviti lain yang memerlukan murid untuk berfikir dan bekerjasama. Contoh dalam RPH yang telah kami tunjuk, murid diminta untuk membina ayat bagi setiap maklumat yang terdapat dalam peta alih di kertas A4. Kemudian, kertas tersebut ditampal pada kad manila sebagai papan rukun kebersihan. Seterusnya, penerapan nilai-nilai murni dari segi RPG ini memasukkan nilai-nilai murni yang penting dalam kehidupan seperti kebersihan, kerjasama, hormat menghormati dan bertanggungjawab. Jadi, secara tidak langsung dapat membentuk sesian murid selain daripada pengetahuan akademik sahaja. RPH ini fokus pada cara menjaga kebersihan dan mendidik murid tentang pentingnya kebersihan sebagai sebahagian daripada nilai kehidupan. Dan yang terakhir
sekali ialah bimbingan guru yang terarah. Guru memainkan peranan penting dalam membimbing murid melalui setiap langkah aktiviti untuk memastikan murid memahami arahan dan dapat melaksanakan tugasan dengan baik. Guru memberikan sokongan dan maklum balas untuk membantu murid mencapai objektif pembelajaran. Secara tidak langsung, guru membimbing dan menyemak ayat yang dibina oleh murid. Berdasarkan rancangan pengajaran harian yang telah kami kaji, terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan berdasarkan RPH ini. Antaranya termasuklah objektif pembelajaran yang tidak jelas. Implikasinya, tanpa objektif yang jelas, guru mungkin kehilangan fokus dalam pengajaran mereka dan murid tidak memahami apa yang diharapkan daripada mereka. Hal ini boleh membawa kepada pengajaran dan pembelajaran yang tidak berkesan. Penyelesaiannya, pastikan objektif pembelajaran dinyatakan dengan jelas, boleh diukur, boleh dicapai, relevan dan terikat masa berdasarkan konsep SMART. Contohnya, pada akhir pelajaran, murid dapat menyenaraikan 3 punca pencemaran air dengan betul. Selain itu, kekurangan RPH ini termasuklah kekurangan penilaian. Tanpa penilaian yang sesuai, guru tidak dapat menentukan sama ada murid telah mencapai objektif pembelajaran. Hal ini boleh mengakibatkan jurang dalam pembelajaran murid tidak dapat dikenal pasti dan diatasi. Jadi, guru perlu sertakan pelbagai kaedah penilaian dalam RPH seperti pemerhatian, soal jawab, tugasan bertulis, kuis atau persembahan. Rubrik boleh digunakan untuk menilai prestasi murid dengan lebih objektif dan kreatif. Selain itu, peranan murid pasif. Peranan murid pasif ini dalam sebahagian aktiviti. Pembelajaran murid pasif kurang berkesan daripada pembelajaran aktif. Murid yang pasif mungkin kurang terlibat dalam pembelajaran dan kurang memahami konsep dan kurang mengingati maklumat kerana kurang berminat. Jadi, rancang aktiviti yang menggalakkan murid untuk berfikir, bertanya, berbincang, meneroka dan seperti aktiviti berkumpulan yang menggalakkan mereka untuk bekerjasama dengan ahli-ahli kumpulan untuk mencapai objektif yang sama di antara mereka dan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif. Bukan itu sahaja, kelemahan RPH ini juga tiada penyataan nilai murni atau elemen merentas kurikulum iaitu EMK. Jadi, tanpa penekanan terhadap nilai murni dan EMK, murid mungkin tidak mengimbangkan atau mengembangkan kemahiran insaniah yang penting untuk kejayaan dalam kehidupan. Oleh itu, guru perlu kenal pasti nilai murni dan EMK yang berkaitan dengan topik pelajaran. Rancang aktiviti yang membolehkan murid untuk mengamalkan nilai murni dan mengembangkan kemahiran yang berkaitan dengan EMK. Contohnya, galakkan murid untuk bekerjasama dalam kumpulan, gunakan teknologi untuk mencari maklumat seperti EMK teknologi atau kaitkan pelajaran dengan isu-isu semasa yang berkait dengan EMK kelestarian alam sekitar. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada usaha-usaha penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh guru, iaitu guru boleh menambah baik RPH dengan membuat 2 plan, iaitu plan A dan plan B untuk memastikan sesi PDP berjalan lancar serta menarik. Baiklah, saya akan kemukakan plan A yang boleh dilakukan oleh guru dalam PDP ini. Baiklah, plan A iaitu guru boleh menyediakan bahan bantu mengajar seperti menggunakan slide PowerPoint, kad manila, pen marker. Jadi, penambahbaikan yang saya boleh katakan iaitu seorang guru itu boleh tambah video pendek antara masa 1 hingga 2 minit yang berkaitan dengan kebersihan diri. Sebenarnya ini boleh menarik perhatian murid secara visual dan bantu untuk pemahaman murid itu secara lebih mendalam. Yang kedua, guru juga boleh gunakan alat digital yang interaktif seperti Kahoot ataupun Workwall sebagai latihan kuis. Yang kedua, aktiviti papan rukun kebersihan di mana murid akan membina ayat dan menampal pada kad manila. Baiklah, penambahbaikan yang guru boleh buat adalah guru boleh jadikan aktiviti ini secara berkumpulan kecil yang boleh menggalakkan komunikasi dan kolaborasi. Guru juga boleh edarkan rubrik penilaian ringkas supaya murid ini tahu mengenai kriteria ayat yang baik. Jadi, murid itu akan berusaha untuk membina ayat yang lebih baik ketika menulis. Baiklah, yang seterusnya adalah
pendekatan kemahiran menulis dan kebal, di mana isi ini adalah mengubut kait pengalaman yang sedia ada. Jadi guru boleh membuat penambahbaikan, iaitu guru boleh mengajak murid untuk berkongsi pengalaman sebenar mereka di rumah ataupun di sekolah berkaitan dengan apabila menjaga kebersihan untuk menguatkan elemen refleksi dan personalisasi. Guru juga boleh edarkan rubrik penilaian ringkas supaya murid ini tahu mengenai kriteria ayat yang baik. Jadi, murid itu akan berusaha untuk membina ayat yang lebih baik ketika menulis. Baiklah, yang seterusnya adalah pendekatan kemahiran menulis dan kebal, di mana isi ini adalah mengubut kait pengalaman yang sedia ada. Jadi, guru boleh membuat penambahbaikan, iaitu guru boleh mengajak murid untuk berkongsi pengalaman sebenar mereka di rumah ataupun di sekolah berkaitan dengan apabila menjaga kebersihan untuk menguatkan elemen refleksi dan personalisasi. Baiklah, seterusnya usaha-usaha yang boleh dibuat oleh guru untuk menambah baik RPH, iaitu guru boleh menggunakan plan B sekiranya berlakunya gangguan berlaku. Baiklah, yang pertama, sekiranya tiada elektrik ataupun alat digital yang tidak boleh digunakan, guru boleh gantikan kuis digital yang dibuat dengan kuis bertulis menggunakan lembaran kerja ataupun aktiviti bingo yang berkaitan dengan kebersihan diri. Baiklah, yang kedua, sekiranya murid tidak membawa alat tulis ataupun tidak membawa bahan yang cukup, guru boleh menyediakan sampel ayat yang tidak lengkap dan murid tersebut dikehendaki melengkapkan secara lisan, iaitu secara aktiviti berkumpulan. Guru juga boleh gunakan aktiviti lakonan yang ringkas seperti role play mengenai bagaimanakah amalan kebersihan itu dapat menarik perhatian orang ramai dan boleh dilakukan tanpa bahan yang banyak. Baiklah, seterusnya adalah usaha yang boleh ditambah baik bagi plan B, iaitu apabila masa tidak mencukupi, alternatif lain yang guru boleh lakukan, iaitu guru boleh melakukan aktiviti hias papan dilakukan sebagai tugasan rumah. Kuis ditangguhkan ke sesi yang berikutnya. Sekiranya ada murid yang kurang aktif, guru boleh melantik murid tersebut sebagai fasilitator kecil, ataupun guru boleh menggunakan permainan ringkas seperti siapa saya untuk meneka tema amalan kebersihan. Penemuan baru yang terdapat dalam RPH ini ialah menarik perhatian murid. Papan dukung kebersihan yang dihias dengan warna dan reka bentuk menarik perhatian murid sekaligus meningkatkan minat mereka terhadap topik kebersihan. Penggunaan elemen visual yang menarik dapat merangsang rasa ingin tahu murid dan mendorong mereka untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Bukan itu sahaja, ia juga memudahkan pemahaman konsep. Sebagaimana visual maklumat mengenai cara menjaga kebersihan diri dalam bentuk papan rukun kebersihan membantu murid memahami konsep dengan lebih mudah. Jadi implikasinya, bahan visual seperti papan rukun negara ini menyediakan gambaran yang jelas dan ringkas tentang langkah-langkah kebersihan yang memudahkan murid untuk memproses dan memahami maklumat itu. Selain itu, memudahkan ingatan sebagaimana bahan visual seperti papan dukung kebersihan ini membantu murid mengerti maklumat dengan merujuk perbuatan yang telah mereka buat berkaitan kebersihan. Pembelajaran melalui visual dan berkaitan dengan pengalaman peribadi dapat meningkatkan motivasi dan meningkatkan ingatan mereka berdasarkan pengalaman yang sedia ada. Bukan itu sahaja, penemuan baru ini juga menggalakkan penglibatan aktif. Murid diberi peluang untuk membina ayat dan menghias papan rukun kebersihan berdasarkan kreativiti mereka, membuatkan mereka bergiat aktif untuk belajar dan memahami topik kebersihan dengan lebih lanjut. Jadi implikasinya, penglibatan aktif dalam aktiviti seperti membina ayat dan menghias papan rukun membolehkan murid untuk berinteraksi dengan bahan pembelajaran secara langsung sekaligus mengukuhkan pemahaman mereka dan meningkatkan kemahiran mereka.
Baiklah, saya juga menemui satu penemuan yang baharu dalam RPH ini, iaitu penekanan nilai murni dalam konteks harian yang dapat meningkatkan pemahaman. Jadi, aktiviti RPH ini murid didedahkan kepada amalan kebersihan diri melalui aktiviti membina ayat, seperti saya bagi contoh, iaitu saya menggosok gigi dengan bersih menggunakan berus gigi. Jadi, aktiviti-aktiviti ini bukan sekadar penguasaan kemahiran menulis ayat, tetapi lebih penting ianya menyemai nilai murni seperti kebersihan, tanggungjawab, disiplin dan berdikari terhadap diri sendiri. Apabila murid mengaitkan pengajaran dengan pengalaman harian mereka, contohnya mereka mandi pergi ke sekolah, mereka akan lebih mudah untuk memahami apakah kepentingan apabila mereka menjaga kebersihan diri. Jadi, mereka juga akan mengingati amalan tersebut kerana ianya berkaitan dengan rutin seharian mereka. Kesannya, ianya dapat membangunkan kesedaran kendiri dan menanamkan sikap berdikari dalam usia yang muda. Baiklah, melalui pendekatan ini, nilai murni tidak diajar secara teori sahaja, tetapi dapat diintegrasikan terus ke dalam aktiviti PDPC, iaitu menjadikan pelajaran lebih bermakna dan berkesan. Seterusnya kita pergi kepada impak kepada proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDPC pada masa yang akan datang. Aktiviti yang dirancang dalam RPH ini memberi kesan yang sangat positif terhadap proses PDPC murid dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Kaedah yang digunakan dapat menggalakkan pelibatan aktif murid, pembelajaran kontekstual dan interaksi sosial yang sihat. Aktiviti seperti menulis dialog berdasarkan gambar bukan sahaja memenuhi objektif pembelajaran bahasa Melayu, malah menyumbang kepada perkembangan pelbagai kemahiran abad ke-21. Contohnya komunikasi, kerjasama dan pemikiran kreatif. Antara impak jangka panjang yang boleh dilihat ialah meningkatkan minat murid terhadap penulisan. Aktiviti visual seperti melihat gambar dan menyusun kad dialog menjadikan proses menulis tidak kaku dan tidak membosankan. Ini dapat membina persepsi positif murid terhadap kemahiran menulis yang sering dianggap mencabar. Apabila murid merasa seronok menulis, mereka lebih bersemangat untuk menghasilkan tulisan yang baik dan kreatif. Yang kedua, meningkatkan kefahaman kontekstual terhadap bahasa. Aktiviti dialog membolehkan murid memahami penggunaan bahasa dalam situasi harian. Ini berbeza dengan aktiviti menulis biasa yang lebih terikat kepada bentuk karangan. Murid akan lebih memahami struktur ayat, tanda baca serta intonasi dalam perbualan. Hal ini menjadikan mereka lebih bersedia untuk menggunakan bahasa secara berkesan dalam kehidupan sebenar. Yang ketiga, mendorong penggunaan pendekatan perbagaian dalam PDPC. Aktiviti ini sesuai diteruskan kerana dapat menggabungkan unsur visual iaitu gambar dan kinestetik, menyusun kad serta auditori iaitu berbincang dan membaca dialog. Ini selaras dengan pendekatan pembelajaran pelbagai gaya iaitu VAK yang menyasarkan semua jenis pelajar. Yang keempat, memberi peluang kepada guru untuk memperkayakan strategi PDPC. Aktiviti ini boleh dikembangkan dengan pelbagai variasi seperti mengadakan persembahan lakonan, menulis dialog berdasarkan video pendek atau menghasilkan dialog interaktif secara digital. Guru boleh menggunakan aktiviti ini sebagai model asas untuk merancang PDPC yang lebih kreatif pada masa yang akan datang. Yang kelima, merangsang pengajaran berpusatkan murid iaitu student-based learning. Dengan memberi aktiviti ini bertujuan untuk memberi ruang kepada murid membina sendiri dialog dan melibatkan mereka dalam proses perbincangan serta pembentangan. Guru boleh memberi kuasa kepada murid untuk menjadi pemilik pembelajaran mereka sendiri. Ini merupakan prinsip penting dalam pendidikan moden pada masa kini. Pertimbangan objektif berkesan atau tidak berdasarkan RPH yang kami kaji. Berdasarkan kandungan RPH yang dikaji, objektif pembelajaran adalah
adalah murid dapat membina ayat berdasarkan gambar yang diberikan secara bertulis. Melihat kepada strategi PDPC dan aktiviti yang disusun, objektif ini berkemungkinan besar tercapai, terutamanya untuk murid yang berada pada tahap sederhana dan tinggi. Aktiviti seperti membina ayat secara berkumpulan dan menulis semula dialog membantu murid memahami dengan lebih jelas cara menstruktur ayat dalam bentuk perbualan. Tambahan pula, penggunaan gambar sebagai stimulus sangat membantu murid memahami konteks dan merangsang idea. Namun begitu, terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diambil kira. Yang pertama, ketidakjelasan indikator penilaian. Tanpa rubrik atau deskriptor yang terperinci, sukar untuk mengesahkan pencapaian objektif secara sah dan berguna. Guru mungkin perlu menilai secara subjektif berdasarkan pemerhatian. Yang kedua, pembezaan tahap penguasaan murid. Seperti yang kita ketahui, terdapat 3 tahap penguasaan murid. Yang pertama, tahap lemah, tahap sederhana dan tahap akhir sekali yang paling tinggi iaitu tahap tinggi. Untuk murid yang berada pada tahap lemah, mungkin masih menghadapi kesukaran untuk menulis ayat yang lengkap dan betul. Maka, objektif mungkin tidak dicapai sepenuhnya dalam kumpulan ini, melainkan sokongan tambahan diberikan. Yang ketiga, penilaian formatif tidak dinyatakan dengan jelas. Jika tiada kaedah khusus yang dinyatakan untuk memantau kemajuan murid semasa aktiviti berlangsung, guru mungkin tidak dapat mengesan dengan tepat tahap kefahaman murid tersebut. Jadi, secara keseluruhan, objektif boleh dianggap tercapai secara umum, tetapi keberkesanan menyeluruh memerlukan perincian dalam penilaian dan perbezaan strategi untuk berikat keupayaan murid. Baiklah, kita sudah hampir sampai kepada penghujung pembentangan kumpulan kami. Baiklah, saya akan menerangkan secara keseluruhan apa yang kami bentangkan pada pembentangan ini. Kesimpulannya, secara menyeluruh, rancangan pengajaran harian iaitu RPH ini merupakan satu contoh perancangan yang baik dan sesuai untuk dilaksanakan dalam bilik darjah pada masa kini. RPH ini memenuhi beberapa ciri utama PDPC yang berkesan seperti pelibatan aktif murid, penggunaan bahan bantu mengajar yang menarik dan integrasi kemahiran berfikir aras tinggi. Aktiviti yang dirancang tidak hanya menumpukan kepada pencapaian akademik, tetapi juga membina kemahiran insaniah seperti kerjasama dan komunikasi yang amat penting dalam dunia sebenar. Walaupun terdapat beberapa kekurangan kecil seperti ketiadaan plan alternatif dan strategi perbezaan, perkara itu tidak menjejaskan keseluruhan keberkesanan PDPC secara serius. Penambahbaikan yang dicadangkan seperti menyediakan plan pemulihan dan penggayaan serta penggunaan rubrik penilaian akan mampu meningkatkan keberkesanan RPH ini secara menyeluruh. Lebih penting lagi, aktiviti ini menunjukkan potensi besar untuk diteruskan dan disesuaikan dalam bentuk PDPC pada masa yang akan datang. Hal ini sama ada secara bersemuka atau dalam talian. Ia dapat mencerminkan keperluan untuk menjadikan PDPC lebih menarik, kontekstual dan berfokus kepada keperluan serta minat murid. Dengan pelaksanaan dan penambahbaikan yang berterusan, RPH ini boleh menjadi model pengajaran kemahiran menulis yang berjaya dan berkesan dalam konteks pendidikan masa kini dan masa hadapan. Ini merupakan rujukan yang kami guna untuk membuat pembentangan ini. Terdapat beberapa rujukan yang kami kaji dan menilai untuk memastikan apa yang kami sampaikan bertepatan dengan keperluan RPH pada masa kini. Pada akhirnya, kami sudah mencapai penghujung pada pembentangan ini. Setakat itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.